Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temu lagi kita hari ni. Hari ni aku nak cerita tentang Abang Long. Parti dalam kerajaan perpaduan kerajaan Madani yang dipimpin oleh PMX. Parti yang paling dominan sekali ni ialah parti DAP. Jadi dalam kempen pilihan raya negeri Sabah itu kan, banyak pemimpin-pemimpin DAP daripada Putrajaya pergi kempen di Sabah kan. Macam-macam dia mau buat janji kat rakyat Sabah kan. Kalau rakyat Sabah pilih adun negeri DAP ni, mudah dapat bantuan. Kalau adun tu nak jumpa terus dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim pun boleh. Teratur langsung DAP ni janji pada rakyat Sabah hari tu kan. Betapa abang besarnya demo kan. Tapi kita tengoklah kan, itu macam punya janji, itu macamnya kempen. Rakyat Sabah tolak DAP. Sampai satu kerusi pun tak menang. PH hanya ada menang satu kerusi saja. Kali ni baru DAP ada akal. Lepas tu tunggu pula PRM di negeri Melaka tu depan. Sama-sama kita tengok pula. Orang Cina di sebelah Semenanjung Lek ni kan, di negeri Melaka tengok dia mau tolak DAP tak kan. Tapi yang kita banyak syok punya itu apa nama itu Setiausaha Agung ke apa, itu PKR punya, itu Faziah Saleh kan. Menang satu kerusi dia punya muka taklah malu Dia buat itu sidang media punya kan. Dia buat itu sidang media, dia panggil kita wartawan mai. Dia kata kita akan bentuk kerajaan negeri. Itu macam punya apa ada. Satu kerusi menang dia buat sidang media. Itu nak bentuk kerajaan negeri Sabah. Dia tak nak tunggu itu JRS punya kan. JRS tu menang banyak punya, 29 punya. Dia satu kerusi menang, dia buat sidang media. Nak bentuk kerajaan negeri Sabah. Mana boleh itu macamnya, muka tak nak malu punya kan. Dari PKR pula kan, buat malu PMX ya. Itu sidang media. Itu JRS kena buat lah. Itu pengurusi JRS punya, itu Haji G punya. Bukan itu PKR punya